Salam Malaysia Baru, Blutin 9 UT TV, saluran Harmoni Sokmo 6 Mei 2012. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, Datuk Seri Mustafa Mohamed, hari ini merasmikan KIM Fest 2012 di kawasan perindustrian Mara, Pengkalan Cepa. Dalam majlis itu, beliau menyerahkan cek berjumlah 40 juta kepada Mara Kelantan bagi peruntukan pembiayaan perniagaan di Kelantan. Dan mohon Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah untuk menyerahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Mohamed untuk diserahkan kepada Tuan Haji Muhammad Yunus bin Razali, Pengarah Mara Negeri Kelantan. Merupakan dana pembiayaan berjumlah 40 juta ringgit untuk negeri Kelantan. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia hari ini memutuskan haram untuk umat Islam menyertai perhimpunan atau demonstrasi yang bertujuan tidak baik, melanggar undang-undang serta mencetuskan huru-hara dan kekacauan dalam negara. Pengerusinya Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Abdul Syukur Husin berkata, jawatan kuasa memandang serius isu itu di mana sebahagian umat Islam telah bertindak sebagai perusuh jalanan dalam banyak perhimpunan atau demonstrasi, termasuk seperti yang berlaku pada perhimpunan di Ibu Negara pada 28 April lepas. Tindakan merusuh, membawa kacau bilau dan merosakkan harta benda awam adalah satu perbuatan yang ditegah Islam, malah niat untuk menjatuhkan negara yang sah di sisi undang-undang melalui penganjuran demonstrasi seumpama itu juga haram di sisi agama. Sesiapa juga yang tidak boleh buat, tidak bersetuju ke arah usaha mendatangkan kemudaratan, keresahan, menjadikan rusuhan sesama kita sehingga berpecah, apatah lagi kalau berlakunya pertumpahan darah. Beliau berkata pada sidang akhbar selepas mempengerusikan muzakarah ke-99 jawatan kuasa itu di Sepang. Blutin 9 UT TV akan mendapatkan pandangan alternatif terhadap fatwa ini esok. Biarpun ada pihak cuba mempertikaikan bekas Presiden Majlis Peguam Ambiga mengetuai bersih 3.0, namun bagi PAS, Persamaan Perjuangan bagi Membersihkan Pengendalian Pilihan Raya di negara ini lebih penting. Presidennya Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang berkata, soal siapa yang berada di depan bersih 3.0 tidak menjadi isu utama. Sebaliknya, matlamat perjuangan memastikan proses pilihan raya telus di negara ini lebih penting. Tambahnya, tidak kiralah siapa yang berada di depan bersih 3.0 baru-baru ini, kerana apa yang lebih penting ialah berjuang bagi memastikan pilihan raya di negara ini benar-benar bersih dan adil. Tuan Guru Hadi Awang berkata ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan PAS Kuala Krai hari ini. Naib Presiden PAS Salahuddin Ayub dalam Perhimpunan Tanah Rakyat di Dataran Plaza Angsana Johor Bahru mengisytiharkan bahawa beliau dengan persetujuan rakan-rakan komponen Pakatan Rakyat akan bertanding di Johor pada pilihan raya umum ke-13 nanti.
Saya telah berjanji pada diri saya sendiri, insya-Allah, bersama dengan Datuk Mahfuz Mohamad, Susurdaya PAS Johor, rakan kita Encik Yang Berhormat Bu Jin Hao, pengurusi DAP Negeri Johor, dan juga pemimpin keadilan negeri Johor, bahawa saya akan balik bertanding di Johor bersama Naib Presiden PAS itu juga mencabar UMNO Johor supaya berlawan secara anak jantan di pentas terbuka. Beliau mencabar UMNO Johor di mana sahaja dan bila-bila masa sahaja untuk berdebat mengenai perjuangan rakyat. Beliau juga mengecam kaedah menggunakan blogger untuk melemparkan fitnah. Lawan saya sejarah anak jantan, lawan dengan saya atas pentas terbuka, Datuk Rani Osman dan pimpin UMNO Johor cakap di dalam pentas dan debat dengan saya pergi anytime, anyway, anyplace. Jangan gunakan blogger anak haram UMNO untuk tuduh saya.